Assalamualaikum, welcome to Fun Vlog. Okay, hari kedua untuk trip Perlis. So aku ke Wang Kelian Viewpoint. So baru sampai, tengah nak cari parking jap. So ni dia guys, Wang Kelian Viewpoint. So ni tempat parking dia. Tempat parking dia tak banyak sangat. So kita akan naik shuttle kalau tak larat naik atas lah, sebab dia kena hiking sampai ke atas. Oh, boleh tengok awan nano kat sini. Hai Paris. Sebab ni awal pagi dah nak pergi Wang Kelian Viewpoint. Kalau tak ada VIP. So ni dia Wang Kelian Viewpoint. Siapa tak larat naik, kita boleh naik coaster ni. So kena bayar tiket dulu. Satu kepala RM2 untuk warga negara. Kanak-kanak RM1. So siapa yang larat boleh hiking lah. Kita pergi ke atas. Jom kita naik ke atas. Dah. Let's go. Tengok steering. Tengok steering pusing. Tengok steering pusing. Wait. Okay lah. Ayah. Salute. Ayah. Satu, dua. Dah sunrise sebelah sana. Wah. Handphone mana handphone? Tak bawa. Adik pun jadi pro. Tak larat naik kita ghostan je. Adik tak boleh. Ni EV banget. Bateri kan. Dah sampai. Yo. Disebabkan hari ni hari cuti memang ramai lah. So dia lepas spot-spot untuk gambar. So ni antara tempat wajib kita singgah lah kalau sampai ke Perlis. Wang Kelian Perlis. Okay, dah nak gerak dah. So semua nak naik shuttle. Semua naik. Abang nak turun ya? Abang nak turun ya? Mak ni turun dah belakang. Boleh tak lepas? Alright, dah selesai. So dalam perjalanan turun, driver kita. Bye bye Wang Kelian Viewpoint. Tengok steering pusing. Bye bye. Selamat tinggal. Bye-bye. Awan nano. Alah, dah tampak tadi nampak. Jam kau nak pergi Thailand. Ingatkan nak pergi ke border sekejap tadi, tengok border. Tapi tak boleh. Dah jam teruk kau, tak payahlah. So kita gerak pergi Serapan je, jom. Singgah Caltex dekat Wang Kelian. Aku nak tengok stiker aku ada lagi tak? Ada lagi. Ada lagi kat sini. Ada. Bukti pernah sampai sini. Kita sarapan pagi dulu dekat warung Batu 15. Vibe bawah pokok. So bila makan dekat utara, special dia nasi kuning lah. Ambil daging hitam. Daging hitam. Memang awesome. Makan pula kat tepi ni. Tepi pokok. Pokok cepedak ke pokok nangka? Entah. Tak tahu buat pokok kan. Ayam. Okey, dah sampai Gua Kelam. So kita nak, dia orang nak masuk Gua Kelam. Kita orang nak lepak tepi sungai kat bawah ni je. Sebab aku ada anak kecil, tak pergi dia masuk gua. So kita lepak tepi sungai. 150 Jom. kilo 1 kilo 150. So kita jalan. Bye. Bye. Kau patah balik ni. Kau ronda sana dulu, jom kita jalan.
duduk sampai. Ha? Kat mana lagi senang? Ha? Kat mana lagi senang nak turun sungai? Sini je bang. Kalau kat mana ada tangga. Sini je lah. Sini lagi senang kot, landai sikit kan? Sini lagi senang. Okey. Terima kasih lah. Okey. Boleh tak? Baris. Air sejuk. Usik sikit je dulu. Sejuk. Buka seluar lah, buka seluar lah. Baris. Pasal saya takut. Anak baris. Ayo. Main di sungai ke? Oh, main. Main. Dia suka. Oh, suka. Tu dah basah pampers dia. Oh, kacak-kacak. Baris je. Ada juga. Baris. Atuk tengok ya. Atuk tengok ya. Mana tadi? Ada atuk. Ada atuk. Alah atuk tak nampak ni. Baris. Baris mandi sungai. Baris mandi sungai. Seronoknya. Tak nak. Cepat. Cepat Baris. Berenang. Dah sampai Padang Besar. Saja nak jalan Padang Besar kejap. Kalau nak masuk Thailand, masuk sini ya. Jom kita jalan-jalan Arcade Niaga Padang Besar. Hai guys, sekarang dekat Padang Besar, shopping. Saya rasa tadi macam mana buat agak tadi. Ada kat kompleks Arcade Niaga dekat pasar Padang Besar. Kaki dia sangkut. Kaki sangkut pula dah. Boleh tak? Duduk dulu. Ya, Bantin. Tadi dia tidur. Dia baru bangun tidur. Dah shopping dah? Clear stock. Clear stock. Tadi dia orang dah habis shopping ke situ. Baju perempuan. Dah nak rakam. Sekarang ni kita beli baju je sini pula. Untuk orang. Aku sekarang menuju ke Bukit Cabang. Bukit Cabang Y kan nama dia. So ikutkan dia tutup pukul 5 ni lagi. Dah pukul 4.30. Harap-harap masih buka lagi. Kita akan nampak Bukit Cabang Y ni. Ada kambing. Ada kambing. Sampai tempat ni, budak ni baru nak jaga. Kalau tak tadi tidur. Jom. Baris ada Kat sini ada banyak binatang-binatang kat sini. Baris ada kambing. Let's go. Ada kambing. So. Nampak ke? Nampak kambing. Dia tak tendang. Ada burung nuri. Ada burung tu sangkut ekornya tadi. Dia keluar sangkut pula. Macam burung ada. Macam-macam ada. Ekor ada. Nuri ada. Oh, pandai kambing ni. Balik nak ikut sini. Abang.
Saya melawat Timah Tasuh. Ini tempat beli tiket untuk naik bot ronda. Ramai orang. Hari cuti kan. So ramai gila orang. Gimana? Duit. Keluar depan dia. Taris nafas. Ini Daddy. Mana Daddy? Pergi mana dia tu? Pergi mana? Itu dia Tasik Timah Tasuh.